Apa makanan tambahan ataupun suplemen yang terbaik untuk sebab suplemen ni banyak jenis suplemen. So mana satu suplemen yang boleh membantu kepada masalah batu karang buah pinggang? Jadi uh, ramai penjual yang tak jelas dan ramai juga penjual yang tak ada pengalaman lah. Sebab kami ni dealing dengan masalah buah pinggang dengan menggunakan orang kata suplemen vitamin semula jadi ni dah masuk tahun ke-12. Dan terlalu banyak sangat testimoni yang boleh dikongsi lah. Jadi macam mana nak pilih, saya akan share dalam video ni. Kalau first time belum lagi subscribe, belum lagi follow, saya ada minta anda untuk follow dan subscribe lah, komen dekat bawah. Okey, boleh komen dekat bawah batu karang buah pinggang. Boleh Okey, terima kasih sebab support. Baik. Sebab setiap suplemen dia ada fungsi dia tersendiri kan, dan ada setengah suplemen walaupun berfungsi, dia ada fungsi dia macam tu tetapi kualiti produk tu tak bagus. Kualiti produk tu tak cukup kajian. So jadi kita kena pilih suplemen yang betul tetapi kualiti suplemen yang baik supaya diserap dan boleh buat kerja dia, dan dia kena ada teknik pengambilan yang betul. Sebab kita nak makan suplemen ni, kita kena ada sokongan tau. Dia tak boleh macam beli saja lepas tu tak ada sokongan. Bila beli saja maka ramai orang tak makan habis sebab tak ada kesan kan, tak faham apa yang jadi. So kalau beli daripada orang kata macam kami di Ultimate Vitamin, kami ada sokongan. Ada follow up. So you boleh tanya, boleh sembang kan, dah makan macam ni kan. So kita akan bagi suggestion. Okay, so jadi antara suplemen yang bagus lah untuk masalah batu karang buah pinggang ni, pertama ialah kita panggil alfalfa. Alfalfa dibantu untuk lancarkan saluran kencing, saluran darah, clearkan supaya mudah nak keluar batu karang tu. Okey, yang kedua ialah kalsium. Kalsium dalam tubuh kita kalau tak cukup kalsium, masalah. Lebih kalsium pun masalah juga. Jadi kita kena ada kalsium yang stabil. So stabil ni kita ambil daripada suplemen, dia dah ada dos dah. So bila stabil dibantu untuk elak penghasilan batu karang baru. Kan batu karang kita tak nak kan, dah sekali kalau appointment hospital kerajaan kan, punyalah lama dia punya appointment, lambat nak dapat appointment, dia makin besar. Dia boleh jadi makin besar. Jadi kita tak nak, kita nak benda tu hilang, betul tak? Ketiga ialah omega 3, minyak ikan. Minyak ikan ni fungsi dia untuk bakar lemak. Senang cerita dibakar dan dia akan cairkanlah benda tu. Sebab benda tu daripada asid dan daripada juga daripada kolesterol. Daripada kolesterol kan. Jadi bila dibakar, naikkan kita punya kadar metabolisme tubuh, dia akan bakar selalu, dia bantu untuk cairkan benda itulah. Dan bantu untuk anti radang juga. Dah rasa senak, dah rasa sakit kan. Maksudnya apa? Berlaku radang, inflamasi, merah-merah dalam tu. Jadi dia akan bantu kuatkan sel kita tu daripada radang. Kita tak nak sampai jadi orang kata infection pula. Dan yang ketiga ialah saya cadangkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia tinggi dia punya kadar baiki sel dia. Kajian sains pun dah buat dalam masa 1 jam, dia akan bila kita ambil dia akan turunkan keradangan. Maksudnya sakit-sakit kan dia boleh turunkan, dia boleh legakan benda tu, dan dia akan bantu untuk lawan sel-sel kerosakan sel dan juga sel-sel yang tak normal. Batu karang ni sel yang tak normal lah kan, tak normal. Jadi bantu untuk buang benda tu. Senang cerita dia bantu untuk buang benda tu sebab polyphenol dia antioksidan yang sangat tulen, yang sangat kuat untuk baiki apa-apa benda yang tak normal. Dia masuk dalam tubuh kita, dicari benda yang kronik, dia akan pergi selesaikan. Dia akan bantu baiki sel tu sampai tahap DNA. So jadi itu yang sampai orang kata pelanggan 2 bulan je, doktor discharge, tak payah datang lah. Kan, you makan apa? Okay, you makan produk ni. Okay, you teruskan je dah makan. So jadi nak pilih produk, teknik pengambilan yang berkesan dan juga pengalaman consultation. Ramai orang boleh jual tapi tak boleh nak ajar. Jadi boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin, terus contact, link dekat bio dan tengok link dekat saya punya WhatsApp, saya punya link description kat bawah tu ada link, klik saja untuk hubungi kami di Ultimate Vitamin. Terima kasih.